Yang okey, pasti. Makan ni. Tadi apa okey lu lagi? Ni tambah atas ibu. Ha. Okey main kau. Tengok dekat kan. Oh ni barang angah tukar satu set. Kompresor angah tukar, hot ni angah tukar, hot ni angah tukar. Satu set komplit angah tukar untuk aircon Viva Elite ni. Kalau kira untuk nak pakai tu tak ada masalah lagi sebab ia bocor kot kompresor Sikit je bocor. Tahan 5-6 bulan tu tahan gas. Tapi kita tak ambil lah. Bila duduk tangan kita tahu dah benda tu masalah. Kita akan tukar terus. Jadi ni angah tukar komplit set aircon. Baru terus ni satu set. Hari ni kita buat polis pula ni. Boleh tengok belah ni. Hari ni kita buat polis pula untuk sutis kereta ni. Radio pun bodoh radio Radio baru. Paksa dia rosak. Dalam pun okey lagi, kemas lagi. Boleh tengok tahun 2012 ni. Bak ramai kot hok PM, hok nak tengok hok WhatsApp. Bak itu kereta ni angah duk repair mana-mana patut lah. Jadi le ni kekurangan dia exhaust lah bocor sikit tengah. Hok tu je. Hok lain insya-Allah ambil cuci kaki. Pakai tu bak. Harga tu ni angah nak wi 8,900. Siap puspakon, siap tukar nama. Viva Elite tahun 2012. Ni lah condition kereta. Kereta kecil bah, maintenance, rendah, minyak, jimat. Tayar baru Tayar 4 biji baru 4 biji baru. Jadi bagaimana siapa berminat boleh tekan link ataupun wasabi ataupun komen agak. Baik.